Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita diberikan peluang, waktu dan kesempatan untuk bersama-sama menjayakan Minggu Pengurusan Pelajar Baharu sesi 2026-2027. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan syabas kepada semua pelajar yang berjaya terpilih untuk mengikuti pengajian di program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Kejayaan ini bukan sahaja mencerminkan kecemerlangan akademik, malah membuktikan bahawa anda merupakan antara kelompok pelajar terbaik yang berpotensi besar untuk mencorakkan masa depan negara. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ibu bapa yang telah memberikan kepercayaan kepada program matrikulasi sebagai pilihan pendidikan anak anda, tuan-tuan dan puan-puan. Percayalah, hari ini bukan sahaja menandakan permulaan perjalanan akademik, tetapi juga bermulanya satu fasa penting dalam penentuan hala tuju masa depan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Hadirin dan hadirat sekalian, dalam mendepani perubahan dunia yang semakin kompleks, dipacu oleh kemajuan teknologi, kecerdasan buatan dan persaingan global, sistem pendidikan negara tidak terkecuali daripada melalui satu transformasi yang signifikan dan menyeluruh. Sehubungan dengan itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah meluncurkan Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035 yang turut merangkumi Rancangan Pendidikan Malaysia sebagai panduan dan kerangka baharu sistem pendidikan negara bagi tempoh 10 tahun yang akan datang. Rancangan ini bukan sekadar dokumen dasar tetapi merupakan kompas dan penetapan sasaran wajib capai dalam memastikan sistem pendidikan negara kekal relevan, dinamik dan berdaya saing di peringkat global. Rancangan ini membawa satu anjakan penting dalam pendidikan negara yang menekankan pembangunan insan secara menyeluruh. Hasrat utamanya adalah untuk melahirkan insan sejahtera, iaitu pelajar yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik tetapi juga mempunyai sahsiah yang baik, kemahiran yang relevan serta keupayaan untuk menghadapi cabaran dunia masa kini. Impaknya, kejayaan pelajar tidak lagi diukur semata-mata berdasarkan keputusan peperiksaan, tetapi turut dilihat melalui keupayaan mereka untuk berfikir secara kritis, menyesuaikan diri dengan perubahan serta memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat dan negara. RPM 2026-2035 menekankan hasrat untuk melahirkan insan sejahtera yang seimbang dari segi intelek, sahsiah dan kemahiran, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam konteks ini, KPM memberi fokus kepada pembentukan 5 ciri utama murid, iaitu murid yang beradab, murid yang berilmu, murid yang berkemahiran serta murid berdaya tahan dan berkeyakinan. Dalam program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia, usaha ini diterjemahkan secara langsung melalui pengisian akademik dan co-curriculum yang dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, bahagian matrikulasi Kementerian Pendidikan sentiasa komited merangka pelbagai inisiatif strategik bagi memastikan pembentukan ciri-ciri murid ini dapat direalisasikan melalui pelaksanaan program yang menyeluruh dan berimpak tinggi. Dari sudut akademik, pelajar didedahkan
kepada pendekatan pembelajaran yang menekankan kefahaman konsep, pemikiran kritis serta keupayaan mengaplikasikan ilmu dalam pelbagai situasi. Proses pembelajaran ini bukan sahaja tertumpu kepada pencapaian hasil pembelajaran melalui aktiviti perbincangan, pembentangan, kerja berkumpulan serta penyelesaian masalah. Melalui pendekatan ini, pelajar bukan sahaja dibentuk menjadi individu yang berilmu, tetapi juga memiliki kemahiran untuk berfikir, berkomunikasi dan bekerjasama. Dalam masa yang sama, penglibatan dalam pelbagai aktiviti co-curriculum, kepimpinan serta program kebangsaan memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi, bekerjasama dan memimpin. Melalui pengalaman ini, pelajar dibentuk menjadi individu yang beradab dan berkeyakinan. Justru program klasik Kementerian Pendidikan turut menekankan pembangunan kepimpinan pelajar secara menyeluruh melalui penglibatan aktif dalam Jawatan Kuasa Perwakilan Pelajar JPP, pembimbing rakan dinamik PRD dan Ketua Kecemerlangan Akademik KKA. Selain itu, pelajar juga berpeluang menyertai pelbagai program dan aktiviti peringkat kebangsaan yang dianjurkan oleh Bahagian Matrikulasi Kementerian Pendidikan, merangkumi bidang co-curriculum, STEM, inovasi, teknologi, kepimpinan, kesukarelawan, keusahawanan, bahasa dan pembangunan sahsiah. Program-program ini dirangka bagi memberi ruang kepada pelajar mengembangkan potensi diri secara holistik serta meningkatkan daya saing di peringkat nasional dan global. Pelibatan pelajar dalam program-program ini bukan sahaja mengasah kemahiran komunikasi dan kepimpinan, malah membina daya tahan, semangat berpasukan serta keupayaan pelajar untuk berfikir dan bertindak dalam situasi sebenar, sekaligus menyokong pembentukan pelajar yang menyeluruh. Dalam erti kata lain, pengisian akademik dan co-curriculum ini menyokong pembentukan kelima-lima ciri murid yang digariskan dalam rancangan pendidikan Malaysia, iaitu pelajar yang beradab, berilmu, berkemahiran, berdaya saing dan berkeyakinan. Selain itu, suasana pembelajaran di program edukasi yang intensif dan mencabar turut memberi daya tahan dalam diri pelajar, di mana mereka belajar untuk mengurus tekanan, menyesuaikan diri dan terus berusaha mencapai kejayaan walaupun dengan cabaran. Jelaslah bahawa program edukasi bukan sahaja menyokong kecemerlangan, tetapi turut menjadi pemacu utama dalam merealisasikan hasrat Kementerian Pendidikan untuk melahirkan insan sejahtera seperti digariskan dalam Rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035. Saya menyeru semua pelajar baru agar memanfaatkan sepenuhnya peluang ini dengan mengikuti pembelajaran secara aktif, melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum dan memperkukuhkan kemahiran insaniah. Saya berharap agar program edukasi Kementerian Pendidikan akan terus melahirkan insan ataupun generasi yang bukan sahaja berjaya di Menara Gading, tetapi juga menjadi pemimpin masa hadapan yang berintegriti, berwibawa dan berjiwa besar. Inilah generasi yang akan mencorakkan masa depan negara. Generasi yang bukan sekadar mengejar kejayaan, tetapi mencipta makna dalam setiap langkah kehidupan mereka. Masa depan bukan milik mereka yang menunggu, tetapi milik mereka yang berani melangkah. Akhir kata, saya mengucapkan selamat maju jaya
kepada semua pelajar baharu program klasik Kementerian Pendidikan Malaysia sesi 2026-2027. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.